beritahu cikgu dan bawa satu kerusi ke sini. Damia, awak okey ke? Awak sakit kat mana? Kepala saya berdarah. Dekat tangan saya sakit. Moments later. A few moments later. A few moments later. Bantu saya angkat Alia ke kerusi. Okey, sekarang saya akan bantu awak untuk bersihkan muka awak. Muna, boleh awak tolong lipatkan kain anduk untuk pencegahan kepada Damia? Boleh. Mana boleh? Kita kain anduk kita kain. Lepas itu kita letakkan pada kepala Damia. Hujung kain anduk ke atas kepala supaya tidak menutupi mata. Dan kemaskan. Silangkan hujung kedua kain anduk di belakang kepala. Bawa kedua hujung kain anduk ke hadapan. Dan matikan ikatan dengan buku sila. Sekarang kita rawat tangan awak pula. Alia, jangan letakkan tangan awak yang sakit ya. Baik, saya cuba. Alia, saya akan masukkan kain anduk di bawah lengan awak. Belokkan sedikit siku awak selangkah darjah. Baik, saya cuba. Alia tarik hujung kain ini di atas bahu. Alia, satu lagi saya akan letak di atas bahu sebelah. Jangan ikat terlalu ketat ya Muna. Baiklah, saya akan ikat dengan kemas dengan ikatan buku sila. Okey. Silangkan kedua hujung kain, masukkan ke bawah dan tarik. Silangkan sekali lagi, masukkan hujung kain dan tarik dengan kemas. Kemudian kita kemaskan kain anduk ini. A few moments later. Wah, bagus. Dah siap. Mari kita bantu dia bawa ke klinik. Adakah tangan awak selesa, Damia? Ya, terima kasih. Selamatlah sudah.